Tuan-tuan jangan rasa selesa lah ni tuan-tuan. Kita jangan rasa selesa dengan kita tu. Minta pada Allah. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Pasal lah ni kita duduk zaman fitnah ni. Allahumma muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Thabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami atas agama kami. Ini doa yang tuan-tuan jangan tinggal di akhir zaman ni, sebab tuan-tuan tak tahu. Yang kedua, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Apa yang tak tahu? Apa yang Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang kami mana betul itu betul, yang mana salah itu salah, supaya Allah bagi dekat kita ni buat satu, kita duduk di tempat yang, sebab ada ketika pada akhir zaman ni berlaku, orang dia duduk di tempat yang salah dan dia merasa dia sangat betul. Semua orang nampak dia salah, tapi dia beriman dengan perbuatan tu, dia kata dia duduk di pihak yang betul. Tuan-tuan, akhir zaman bahaya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu doa tuan-tuan, jangan tinggal doa akhir zaman ni. Yang pertama, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina batila batilan. Kalau benda tu batil, tunjukkanlah batil ya Allah. Warzuqna ijtinabah. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni pun penting ni doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau memesongkan hati kami setelah engkau bagi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan kepada kami rahmah, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pengurnia, maha pemberi. Ingat tiga doa ni dulu baca, jangan tinggal setiap kali lepas bersemayang, sebab kita duduk pada fasa yang kita tak tahu dah mana satu betul, mana satu salah.